Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa satu kluster baru telah dilaporkan di Semporna, Sabah. Kluster ini dikenal pasti hasil saringan kemasukan pesakit ke Hospital Semporna. Sebanyak 5 kes iaitu kes 10,340 sehingga 10,344 telah dikesan positif COVID-19 pada 21 September 2020. Daripada jumlah itu, 4 kes merupakan warga negara dan 1 kes merupakan bukan warga negara. Kesemua mereka tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Semporna untuk rawatan. Sehingga 22 September 2012, 12 tengah hari, sejumlah 97 individu telah pun disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 5 kes dikesan positif COVID-19 dan 92 individu masih menunggu keputusan. Langkah pencegahan jangkitan termasuk proses nyakuman dan proses pembersihan telah dijalankan di Hospital Semporna. Punca jangkitan adalah masih dalam siasatan. Perkhidmatan di Hospital Semporna berjalan seperti biasa.